Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama dengan pegawai pendidikan Baling iaitu Cik Nazri. Beliau merupakan timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Baling yang dalam rangka kerja ke PPD Melaka Tengah pada hari ini bersama dengan rombongan Sektor Pembelajaran, pembangunan murid dan juga AKP yang hadir samalah. Jadi terima kasih Cik Nazri atas kesudian untuk memilih PPD Melaka Tengah dalam rangka kerja tugasan pada pagi ini. Saya mengalurkan kehadiran semua dan pada ruang kesempatan yang ada ini insya-Allah kami akan membincangkan serba sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pada hari ini. Jadi Cik Nazri, apa khabar? Alhamdulillah. So macam mana dengan program kita pada hari ini? Baik, pertama sekali terima kasih kepada Tuan Yusri di atas kesudian PPD Melaka Tengah untuk menerima kami rombongan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Baling ke PPD Melaka Tengah pada hari ini. Yang mana tujuan kita hadir ialah untuk mempromosikan program yang diadakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling, iaitu Baling E-Summit. Baling E-Summit yang masuk tahun kedua ke tahun ketiga? Tahun depan tu dia akan jadi tahun ketiga. Tahun ketiga. So program besar juga tu melibatkan. Kita dah laksanakan 2 tahun. Okey, tahniah. Untuk tahun yang pertama tu pengiktirafan kita di peringkat kebangsaan. Okey. Kemudian untuk yang tahun yang keduanya ialah pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Okey, mungkin Tuan boleh berikan sedikit maklumat yang lebih lanjut tentang inisiatif ini, sebab saya fikir ini satu program aktiviti yang sangat menarik untuk kita sertai kan. Yeah. So setelah 2 tahun program ini berjalan, apakah hasilnya lah yang kita dapat kongsikan? Baik, Baling E-Summit ni kita memberi peluang kepada guru-guru untuk kita kata membentangkan hasil kajian tindakan dan juga inovasi yang telah dilakukan oleh guru-guru. Dan kalau kita lihat platform yang kita buat ni sebenarnya menyokong kepada rancangan pendidikan Malaysia yang strategik yang ketiga, iaitu pendidik. Memperkasakan pendidik untuk kita kata bagi transformasi lah pendidik kita tu. Ini satu platform ni untuk guru-guru kita mempamerkan kreativiti dan juga daya cipta masing-masing. So saya dipahamkan bahawa program ni juga di peringkat sampai ke peringkat antarabangsa. Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan dari mana datangnya guru-guru ataupun pembentang tadi tu, negara mana? Pembentang-pembentang yang terlibat dengan Kolokium ataupun kita kata Baling E-Summit kita pada tahun ini daripada pelbagai negara yang berhampiran. Ada daripada penyertaan daripada India, daripada Thailand. Daripada Singapura dan juga Brunei. Okey. Baik, dari segi kalau kita nak menarik minat peserta dan sebagainya, apakah langkah-langkah awal yang perlu dilakukan oleh mereka yang berminat lah untuk menyertai E-Summit? Di peringkat kami sebenarnya kami memikirkan macam nak kita nak beri pengiktirafan kan, penglibatan guru-guru di dalam pembentangan kolokium dan sebagainya ni. Dia boleh kaitkan dengan kemenjadian guru di dalam SKAS dan juga kemenjadian sekolah itu tadi, kekuatan guru, kekuatan sekolah kan. Ya, baik. Jadi dengan sijil yang kita beri kepada guru dan juga kepada pihak sekolah, ini secara tidak langsung boleh memberi kita kata satu galakan kepada mereka untuk Okey. Jadi untuk tahun ini bilakah
program ni akan dilaksanakan? Kita dah selesai yang tahun ni. Dah selesai dah. Yang So, peringkat ketiga tu pada tahun depan. jadi sekarang ni kita nak promosikan untuk siri yang ketiga. Yang ketiga. InsyaAllah lah kita akan cuba usahakan supaya penyertaan daripada Melaka lah khususnya. Sebab kita tengok dalam pembentangan tadi tu. Okey, baik. Melaka sebenarnya dah bersedia. Sebab PPD Melaka dah ada kolokium yang dilaksanakan di tingkat daerah dengan penyertaan yang saya rasa cukup banyak oleh sekolah-sekolah yang mana tuan dah beri ketetapan kepada sekolah-sekolah dalam daerah kan. Jadi penyertaan mereka tu sangat-sangat macam dah bersedia. Okey, so insyaAllah kami akan sambut hasrat itu dan mudah-mudahan penyertaan daripada negeri Melaka lah khususnya, terutama dari PPD Melaka Tengah akan dapat dijayakan. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita ini, mungkin ada sedikit pandangan dan ulasan daripada tuan tentang persiapan kita kan untuk membimbing anak-anak murid kita untuk mengambil peran SPM tahun ni. Ya. Okey, berkenaan dengan persiapan untuk utamanya kita di warga pendidik kan, kita sentiasa memikirkan perancangan untuk membantu anak-anak ke arah persediaan menghadapi peperiksaan SPM dengan berbagai perancangan yang disusun dan sebagainya. Saya harap penglibatan ibu bapa pun perlu diambil perhatian selain daripada guru-guru kita yang, dan kita juga antara rakan-rakan PPD kita mungkin boleh bekerjasama untuk kerjasama di antara PPD tadi tu. Okey, baik, insyaAllah. Mungkin idea apa yang dibuat oleh PPD Melaka Tengah boleh diimplement di PPD. Dan kita juga berharaplah apa inisiatif dan intervensi yang dilaksanakan PPD Baling dapat kita kongsi bersama lah. Jadi terima kasih tuan atas kesudian untuk bersama pada kali ini. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.